First time pergi umrah ni. Tak tahulah nak ambil vacation mana. Okey. Bagi yang first time pergi umrah, package apa yang sesuai untuk dia? Yang pertama, awak perlu lihat adalah package tersebut ada makan yang telah disediakan di dalam hotel. Kenapa? Kita pun baru first time pergi umrah. Lepas tu kalau nak cari makan sendiri, kita pun tak tahu kedai-kedai makanan yang menarik, kedai-kedai makanan yang murah yang boleh kita cari. Walaupun hotel akan beritahu juga kedai makanan yang itu, kedai makanan yang ini, tapi kita first time, jadi kita akan kalut sedikit lah. Macam mana nak pergi sana, macam mana nak pergi sini kan. Okay. Yang kedua, bagi jemaah yang first time pergi umrah, kalau boleh ambil jarak hotel yang berdekat dengan Masjid Haram juga Masjid Nabawi. Kenapa? Sebab ingin memudahkan urusan mereka semua, ingin memudahkan urusan awak juga untuk menuju ke masjid. Tidak perlulah berjalan terlampau panjang sangat untuk menuju ke masjid, ataupun jalan yang melengkah-lengkah, ataupun perlu naik bas ataupun naik teksi. Kita pun tak nak menyusahkan. Jadi kita yang first time pergi umrahan, kalau boleh kita pun nak lebih senang, lebih mudah semasa melaksanakan ibadah umrah ataupun buat aktiviti-aktiviti yang berada di Mekah dan Madinah tersebut. InsyaAllah walaupun agak simple tapi berguna untuk awak semua yang akan melaksanakan ibadah umrah bagi yang pertama kali pada masa hadapan, insyaAllah.